Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita di channel Lutfi Hadi. Mesti pelik kan kenapa saya ada kat sini, kenapa aku ada kat sini. Ini sebab aku ganti dia, dia ada urusan sikit. Okay, pagi ni kita masih lagi dekat rumah Adam. Kita tunggu semua siap-siap sebab kita nak keluar pergi makan. Pergi makan dekat Agro Farm. Tahu saya Agro Farm tu dekat sini, tapi tak tahu. Kita tengok nanti. Katanya tempatnya lawa. Okey. Sekarang pukul 9.10. Padahal ada man. Sekarang 9.10 minit. Sempat tak? Tak tahu. Harap-harap ada rezeki kita noh. Kalau tak ada kena pergi esok lah. Burn lah satu hari. Jom. Sekarang dekat Agro Farm lah. Ada. Agro Farm kata habis lah. Itulah nak lambat. Dah kata ni pelapan kena gerak. Tu pun tak ada dah. Makan lagi. Lagi radik dah. Radik ada. Ais Susu. susu. Sat tengah ada. 5 Kita tarik. Kita makan. Makan ada apa lagi bang? Ada kat situ. Satu dengan lontong ni ada. Lontong ni ada. Di kari ada goyang ada kuah. Ada. Bakar. Bakar biasa. Goyang ni. Bakar tergoyang satu. Lagi biasa dah. Semua biasa. Habis. So nak roti puri 2. Puri 2. Saya roti bakar telur goyang. Saya roti puri 1, nasi lemak ayam satu. Ayam puri 1 lah. Itu dia. Ya, okey. Mai lambat satu habis. Jadi ini wedding kan. Kenapa tak lapar tak? Tak lapar boleh ada. Tu banyak. Tu. Habis semalam kan duk lompat-lompat tu. Aduh. Banyak lah ikan sini. Banyak lah. Dia duduk makan tadi. Oh, siapa tak mikir. Oh, ni kawasannya dekat Agro Farm. Ramai nak makan. Tarik lain. Benda mungkin kena beritahu. Ya, sekarang ni hari Buat ini 25 bulan, hari kedua. Tapi video ni release pun bukanlah 25 bulan. Video ni akan release lambat sikit. Hari kedua kami di Perak, menjalani cuti semester. Tapi buat kamera kelabu. Ni nak in. Ya, tadi tikot. Wah, famous dah. Satu Perak kenal dah. sebab kat Sekarang tunggu makan. tunggu Adi. Hoi. Aku tunggu hampa kot. Okey, baik. Tunggu makan dulu, tadi kita balik ke Syed Iskandar balik. Dah siap-siap. Tak mandi kan Naim? Ni dah. Tapak lah tak mandi. Langsung lah. Oh, janganlah beritahu. Lepas tu kita akan siap ke Ipoh. Target nak makan nasi ganja. Tak tahulah. Main target lah nasi ganja. Ganja habis. Lepas tu kita akan ke Ganja habis tani kecil lah. Kita akan ke Cik jangan sebut lah video. Kita buka ke. Ulang balik. Opah kecil. Opah kecil opah. Bukan dia tahu pun kecil tu pun. Jadi ayat dia start dulu aku kelak tu dia kata. Lepas tu kita nak pergi jalan-jalan sikit lah. Okay. Tengok pun video ni kata. So Adam tak ada. Orang-orang sini tak ada. Adam tak ada. Adam lambai urusan. Adam tak ada bertoleransi dengan dia punya sister. Ada urusan tak boleh buat apa. Aku malah nak kata lebih kan. Suruh Kalau urusan video video tak boleh. Tak kena biar. Jadi kita hormatlah keputusan Adam dan adik-adik lah. Kita terpaksa menjalani kehidupan selepas ni tanpa Adam. Kita nak mati lah. Sat je. Okay. Sekarang tunggu makan. Wah, bosan kan Ustaz. Ambil dulu. Kita tadi bertolak 9.10. Belum pergi 10. Jauh juga ah.
Sebab kita dah dua Tapi orang lah. main target tak dapat. Satu tak dapat. Nanti kalau tengok macam Zah sedap kan. Itulah. Sedap ke ni? Jom. Cakap ah. Dia kata orang makan dengan sedih. Masa dah jenah Kau dah. Dah. Kuah dah. Kau ada cheesy. Kau dah. Ha. Ada crispy. Dah lah sila mana Ada crispy. kuah. Kuah crispy. Oh tidak ada apa. Ada roti dia. Tak ada niat nak mengatakan apa. Tak mention lah. So guys, saya pagi ni makan ni je. Roti telur goyang bersama teh oswam. Dia bagi saya roti puri dia nampak menarik lah. Dengan kuah sardin. Sedap. Sedap. Ni si mak. Rasa tepung. Rasa roti. Ha. Makan lu. Jom. Bismillah. Okay, dah selesai makan breakfast. Sekarang 10.30. Jadi kita nak balik dulu ke homestay Adam. Siap-siap sikit. Lepas ni kita akan pergi satu tempat. Yang tadi kita nak pergi Ipoh kan. Ni sebelum nak pergi Ipoh kita akan singgah satu tempat. Tempat ni saya baru dapat idea tadi masa tengah makan. Jadi jom balik siap-siap dulu. Jumpa lepas. Ni borong apa kat ni? Adi, Adam. Burung merok. Ni bakar burung. Bakar bebek. Nak bawa. Panas. Lemang je borong apa? Tang. Dia buka main petang Adam. Dah pukul 11 lah. Lemang ikut musim ke? Lemang sekali dengan sate kan. Habis dah. Lepas makan kita akan pergi ke balik semula ke sini. Kita akan tukar kereta apa yang patut. Lepas tu kita akan teruskan perjalanan kita ke Ipoh. Ipoh ya.